selamat sejahtera. Okay, sekarang saya akan menyentuh berkenaan dengan sejarah dan pengertian zikir. Okey, terdapat dua skop yang boleh kita klasifikasikan untuk mendefinisikan zikir ini. Okay, yang pertama dari segi bahasa dan yang kedua dari segi istilah. Dari segi bahasa, zikir bermaksud mengingati, manakala dari segi istilah pula zikir bermaksud mengingati Allah bila, di mana dan dengan apa jua cara sekalipun, asalkan ia dibolehkan oleh syarak. Dan acara zikir ini adalah seperti ucapan, perbuatan atau dengan hati. Okey, zikir adalah rangkaian daripada iman yang diwajibkan atau diperintahkan oleh Allah supaya kita melakukannya pada setiap masa. Mengingati Allah adalah mendorong seseorang itu supaya melakukan segala suruhan dan meninggalkan segala. Dengan berzikir juga kita dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, zikir pada asalnya berasal daripada bahasa Arab atau perkataan Arab, iaitu zakafrah yang bermaksud ingat ataupun sebut. Di dalam Islam ini zikir merujuk kepada ingat atau sebut. Di dalam Islam zikir merujuk kepada ingat atau sebut kepada Allah, di mana zikir kepada Allah adalah sebahagian daripada ibadat, dan jika kita melakukan zikir ini kita akan mendapat pahala. Okey, zikir yang dikatakan oleh para ulama, zikir yang paling disukai oleh Allah ialah zikir yang berbunyi Subhanallahi wa hadis, yang bermaksud dari Abu Dar berkata, lalu beliau bertanya kepada Muhammad, Rasulullah, sukakah engkau Muhammad memberitahu ucapan apakah yang paling disukai oleh Allah? Muhammad menjawab, Subhanallahi wa bihamdi, maha suci Allah dan segala pujian baginya. Okey, bahagian zikir ni terbahagi kepada dua, iaitu zikir kalbi dan zikir lisani. Zikir kalbi ni zikir yang dilakukan untuk memperingati Allah dengan cara hati. Kita berzikir dengan hati. Manakala zikir lisani pula zikir yang dilakukan untuk mengingati Allah dengan cara lidah, lisan ataupun perbuatan. Okey, di sini saya kemukakan dua pendapat tokoh berkenaan dengan zikir, iaitu Imam An-Nabawi dan Imam Hasan Al-Banna. Imam An-Nabawi ni menyatakan zikir ni tidak terhad kepada sebutan zikir semata-mata, merangkumi aspek gerak hati, sebutan dan amalan. Manakala pendapat daripada Imam Hasan Al-Banna pula menyatakan bahawa zikir tidak terhad kepada sebutan semata-mata, tapi bagi beliau zikir ni merangkumi aspek seperti taubat adalah zikir, tafakur kepada Allah juga zikir, mencari rezeki yang halal adalah zikir, menuntut ilmu adalah atau melakukan sebarang pekerjaan yang menghampiri diri kepada Allah merupakan zikir. Okey, seterusnya kita lihat sejarah zikir di Tanah Melayu. Sejarah zikir di Tanah Melayu ni bermula dengan seiring kedatangan agama Islam ke Tanah Melayu, itu sekitar abad ke-7 Masehi. Agama Islam ni dia mengajar kita umat Islam supaya mengamalkan cara hidup yang berasaskan kepada syariat. Sebelumnya kita tahu, sebelum kedatangan Islam, masyarakat Melayu mengamalkan hidup secara berkonsepkan anamisma, itu kepercayaan kepada benda-benda gaib. Tetapi selepas kedatangan agama Islam ke Tanah Melayu ni, kita lihat amalan-amalan hidup masyarakat lebih kepada berasaskan agama Islam. Oleh itu, kita dapat lihat zikir ni dijadikan sebagai salah satu cara hidup ataupun panduan kepada umat Islam di Tanah Melayu. Okey, perkembangan zikir pada zaman kini kita lihat sangat berkembang luas apabila zikir pun digunakan dalam upacara tertentu seperti upacara tahlil atau apabila ada kematian kita akan gunakan zikir dalam tahlil tersebut, dan majlis-majlis tertentu seperti kemerdekaan, majlis rasmi yang lain seperti juga sebagainya. Okey, kita tengok di sini ada 5, saya jelaskan 5 adab berzikir. Yang pertama, ikhlaskan niat, atau kita mesti niatkan zikir itu dengan ikhlas. Yang kedua, kesucian hati, kesucian zahir dan batin. Yang ketiga, kita mesti khusyuk ataupun tawaduk, dan kita mestilah menghadap kiblat
bulat dan seterusnya lafaz atau sebutan yang zikir. Okey, itu saja. Kita teruskan kepada Salah.